Toleransi bukan bermaksud kita semua mesti meraihkan semua perayaan bersama. Tak semesti. Satu keyword yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan. Satu keyword. Toleransi. Toleransi bukan bermaksud kawan bukan Muslim saya mesti solat 5 waktu seperti saya. Bukan. Toleransi bukan bermaksud kawan bukan Muslim saya kena bayar zakat macam saya. Bukan. Begitu juga, toleransi bukan bermaksud saya memaksa kawan-kawan saya yang bukan Muslim untuk meraihkan Aidilfitri ataupun Aidil Adha bersama. Bukan. Toleransi adalah saya faham, saya hormat hak dia untuk beragama, untuk meraihkan apa yang dia nak raihkan. Tetapi toleransi adalah saya mungkin tak setuju, tetapi haknya telah diberikan dalam perlembagaan dan undang-undang. Maka toleransi di situ adalah dia berhak untuk raihkan, sambut dan amalkan agama dia, ikut cara dia selagi tidak melanggar undang-undang. Toleransi bukan bermaksud kita semua mesti meraihkan semua perayaan bersama. Tak semesti. Yang telah berkahwin, ada benda pasangan kita, suami ataupun isteri kita, semua setuju ke? Adakah semua benda kita setuju dengan isteri ataupun suami kita? Tak kan? Tapi cerai ke macam mana? Masih kahwin kan? Masih tidur bersama kan? Kenapa? Kerana wujudnya toleransi. Kadang-kadang si suami suka char kway teow, tapi si isteri tak suka char kway teow. Dia suka mihun goreng. Adakah perlu bergaduh char kway teow ke mihun goreng lebih sedap? Lah, kau nak makan char kway teow, orderlah char kway teow. Kalau nak makan mihun goreng, orderlah mihun goreng. Kenapa kau nak gaduh? Dah kenapa? Maksudnya toleransi, jangan menyampah bila orang tu makan mihun goreng. Kenapa kau makan mihun goreng? Menyampah aku. Mana boleh? Hak dia, duit dia, bukan pakai duit awak. Sama juga, kalau kawan kita nak meraihkan, dia raihkan. Tak semestinya kita kena join. Sama juga, bila kita ada perayaan keagamaan Islam, tak semestinya memaksa kawan-kawan kita yang bukan Islam untuk join. Itulah toleransi. Jadi nak kekalkan benda itu, tuan-tuan dan puan-puan, dua benda tadi saya sebut. Satu, kembali kepada perlembagaan dan undang-undang. Dan yang kedua adalah toleransi pada definisi yang betul. Serahkan kembali kepada Ustaz.